Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila datang bulan Ramadan ni Nabi akan banyakkan sedekah macam angin bertiupan. Masya Maksud Allah. apa yang ada pada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan. Oh, Kenapa sedekah Ramadan ni sedekah yang berlipat kali ganda. bulan biasa pun Nabi dah pemurah. Dah murah dah. Dah habis semua barang kat rumah. Betul. Habis Dat, jangan bulan puasa apa yang habis? datang bulan Ramadan lagi dah lebih pemurahnya. Nabi Allah. akan tunjuk pemurah tu. Alhamdulillah, kita berpeluang lagi untuk sambung siri kedua bersama dengan Maulana Wan Tahir. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Maulana. Terima kasih banyak sudi. Okay Maulana, soalan pertama. Tarikat ni apa? Tarikat. Ada mendengar orang ada join tarikat ke? Kita pun tarikat. Apa tarikat ni Maulana? Jadi alhamdulillah lah. Kembali lagi kita Alhamdulillah. pada sesi ni. Jadi bila kita sebut tentang tarikat ni hakikat salah satu nama yang digunakan untuk tasawuf lah. Kan? Nama lain bagi tasawuf bagi tarikat. Ada setengah orang kata tasawuf tu apa dia pula? Betul. Jadi tasawuf tu nama lain bagi tazkiyah lah sebenarnya. Tazkiyah ni ada dalam Quran. Okay. Ada dalam Quran. Jadi maksudnya bagaimana kita nak sucikan jiwa kita. Kemudian kita perlukan guru untuk nak sucikan jiwa tadi. Tarikat ni bahasa Arab ke? Jadi tarikat ni bahasa Arab maknanya jalan. Okay. Biasanya jalan orang-orang yang menyucikan jiwa. Macam itulah. Ini panggil tarikat. Ataupun cara. Itu panggil tarikat. Jadi tasawuf ni rujuk kepada orang yang biasa lalu jalan tarikat ni. Dia akan pakai pakaian yang paling murah lah. Yang level yang paling zuhud lah. Jadi daripada pakaian yang daripada bulu yang kasar. Bukan sebab tak mampu. Bukan sebab tak mampu. Seperti macam Abdullah Barak kita dengar kan. Bukan sahaja sifat tasawuf yang ada pada dia, tapi dia orang kaya juga. Malik bin Dinar dan sebagainya. Kan? Imam Malik sendiri kan? Dan sebagainya. Jadi mereka ni orang yang ada duit. Imam Abu Hanifah pun orang yang kaya lah katanya. Tapi mereka memilih jalan macam tu supaya apa? Nampak kehinaan dan tawaduk di depan Allah Subhanahu Taala. Dan tak nak pun dia jadikan dunia itu masuk dalam hati. Itu lebih kurang dia kira tasawuf tu. Dia mengambil pakaian daripada suf lah, bulu-bulu yang kasar dan sebagainya dulu. Tapi asalnya tujuannya bawa kepada tazkiyah tu sendiri yang dalam Quran macam kita sebut tu. Iaitu bagaimana dapat disucikan jiwa ni. Kemudian dapat datangkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Yang kita belajar dalam tasawuf ada 10 sifat yang terpuji. Masuk iaitu seperti taubat, sabar, syukur dan sebagainya. Kemudian keluarkan daripada hati kita sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela. Kan? Seperti syirik. Kan? Kemudian dia menipu, mengumpat, fitnah, riak dan sebagainya itulah. Jadi keluarkan daripada hati kita. Bila dapat datang sifat ni, Masya Allah. Kemudian dapat datang dalam jiwa kita ni, dalam ibadat kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita ni dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ihsan tadi. Kalau kita tak mampu, maka kita tak mampu dalam dunia untuk lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seolah-olah kita dapat rasakan masa Allah melihat kita. Jadi martabat inilah martabat yang dikehendaki dalam tasawuf, dalam tarikat. Bila kita buat sebab itu, bila kita tengok orang yang tarikat ni dia akan sebut Allah banyak. Takutlah Allah, takutlah gini, takut gini. Sebab apa? Ke arah itu yang kita nak pun. Untuk mudah faham lah, untuk mudah faham. Jadi perjalanan dalam tarikat ni macam-macam lah. Perjalanan guru, dia perlukan seorang guru yang mana untuk orang yang macam ni, kamu ni kalau boleh zikir banyak ni. Kemudian kamu jauhkan diri daripada makan makanan ni. Kemudian elakkan daripada pergaulan gini. Adalah guru yang pandu macam tu. Jadi mudah-mudahan kita doa lah. Semoga Allah SWT beri guru yang betul lah. And pendidik yang betul. Sampai. Sebab apa? Setiap satu perkara tadi, kita perlukan orang yang guide kita. Perlu sangat orang yang guide kita. Kalau tak ada orang yang guide kita, susah untuk kita sampai. Hatta dalam masalah duniawi pun sama juga. Kita perlukan orang guide kita. Orang nak bisnes. Dia perlukan orang yang ajar cara-cara selok-belok bisnes.
Orang ni tak reti marketing. Diperlukan orang yang ajar cara-cara selok-belok. Mana ada orang yang guide kita. Tak ada orang yang dia secara automatik pandai. Biasa kita akan dapat melalui pengalaman-pengalaman. Dan begitu juga setiap satu bidang tadi, dia ada orang yang khusus yang pandai dalam bidang tadi. Dalam bidang dalam penyucian juga ada orang. Mm-mm. Dalam masalah fiqh ada orang yang dalam masalah tauhid, dalam masalah orang tak pandai baca Al-Quran. Mm. Takkan kita nak petik-petik dari internet, kita cuba ikut je. Mm-mm. Kita ada guru kita. Sekarang ni dah banyak ChatGPT pun. ChatGPT yang pandai, kita tak pandai-pandai. Oh, betul juga. Dia biasanya ni macam ni, orang yang guna otak tadi, dia Ha. perah otak, jadi Allah SWT akan bagi kemahiran pada otak dia. Tapi kalau orang yang kurang guna otak tadi, maka otak dia tak pernah hidup. Dia mengharapkan orang. Dia mengharapkan benda. Benda tak ada, hilang lah. Jadi kita, sebab itu kita dengar zaman sahabat ni, zaman Nabi kan, sahabat ni, di mana ada ChatGPT, dia tak ada Betul lah. Google, tak ada apa semua. Tapi otak ni Masya Allah. Ha. Nama keturunan semua dia ingat. Betul. Bila orang cakap sekali, semua dia ingat. Kan? Simpan dalam otak je. Pasal apa? Otak tu digunakan. Macam kita hari ni, kalau kita guna tangan ni kan, tangan kanan boleh ketua. Jadi tangan kanan ni akan jadi kuat. Kita guna tangan kiri akan jadi kuat. Kaki sebagai ini adalah satu lumrah Baik. ataupun kebiasaan yang Allah Subhanahu Taala tentukan. Baik. Lagi banyak kita guna, lagi Masya-Allah. dia akan bawa manfaat lah. Masya-Allah. Gimana? Ni insya-Allah Ramadan sangat dekat lah. Dah sangat dekat. Jadi pada bulan Ramadan ni, satu boleh tak Mohana bagi satu kisah yang kalau ada cerita Nabi, macam mana cara Nabi bersedekah bulan puasa ni? Jadi bila kita dengar dalam satu hadis lah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila datang bulan Ramadan ni, Nabi akan banyakkan sedekah macam angin bertiupan. Masya-Allah. Maksud apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan. Oh. Kenapa sedekah Ramadan ni sedekah yang berlipat kali ganda? Bulan biasa pun Nabi dah pemurah. Dah murah dah. Dah habis semua barang kat rumah. Betul. Habis macam bulan puasa apa yang habis? Datang bulan Ramadan lagi dah lebih pemurahnya. Nabi akan tunjuk pemurah tu. Allah. Hatta apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan lepaskan. Dan ini kita tengok bukan saja pada Nabi, pada sahabat pun dia terima. Sebab apa? Nabi ni murabbi kan. Jadi sahabat tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, sahabat terima. Antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang datang kat rumah dia. Dia datang minta sedekah, minta. Jadi bila datang rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah kata tak apa, tunggu. Dia masuk tengok apa yang ada. Apa yang ada itu dia bagi pada peminta sedekah tadi. Bila dia bagi pada peminta sedekah, dia kata ini apa yang dia ada lah. Jadi peminta sedekah ni pun doa pada Aisyah radhiyallahu. Baguslah, kenapa Aisyah bagi? Kenapa? Dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tak pernah pun Nabi pulangkan orang ni dengan tangan kosong. Apabila Nabi tak ada, Nabi akan doa. Itu je. Itu cara dia. Jadi bila orang ni datang, Aisyah pun bagi, kemudian dia doa. Orang ni apa? Yang peminta sedekah ni doa. Kemudian lepas tu Aisyah pula balas dengan doa. Oh, dia balas balik. Dia balas balik dengan doa. Okey. Jadi peminta sedekah ni berheran. Dia kata, kamu dah beri aku ni satu benda yang masyarakat sebab tu aku doa. Aisyah kata, apa yang aku beri ni akan habis, akan habis lah, musnah habis. Tak ada lah. Tapi doa kamu ni akan kekal. Allah. Jadi aku tak nak kamu buat lebih baik daripada aku cover dengan doa lagi. Balas kebaikan ni. Balas kebaikan atas kebaikan. Allah. Ini antara contoh yang ada pada Nabi dan sahabat. Okey, benar. Itu waktu tu, maksudnya yalah, ibu-ibu kita, sahabat-sahabat, persangka baik tu tinggilah. Tapi untuk umat akhir zaman macam saya lah, baru je nampak minggu lepas orang yang minta sedekah ni minum macam orang awam, macam orang biasa. Tapi kali ni datang dengan wajah yang lain dan kita dalam hati kecil kita, ya ke dia ni? Macam mana? Apa geram, mulut ni geram. Apa yang patut seseorang tu buat waktu tu? Jadi macam ni, bila orang datang, tak kira lah dalam apa bentuk lah, dia tunjuk lah contoh dia ni sakit ke, ataupun dia buta ke, ataupun macam-macam keadaan lah. Yang mana daripada situ kita nampak ni macam buat-buat. Tapi pada hakikatnya Allah SWT saja yang tahu. Pada hakikatnya Allah SWT saja yang tahu lah. Andai kata kita dah tahu dia ni sedikit, maka kenapa kita beli? Kenapa kita beri pada dia? Kenapa
dia akan merosakkan hati kita. Tapi kalau kita tak tahu, kita pun dah terberi pada dia. Kita serah pada Allah SWT. Yang kita tadi buat, kenapa? Ini adalah satu bentuk yang Allah SWT minta kita buat. Iaitu infak. Jadi apa yang kita bagi tadi, itu dikira pahala dah. Di sisi Allah SWT, kita dah ada ganjaran. Yang kedua, penipuan tu yang dia buat tadi, itu dosa dia lah. Dengan Allah SWT. Okay. Saya ingat satu cerita yang ada, seorang orang buta lah, ada orang cerita lah. Ustaz ni. Dia cerita, dia kata, sedekah ni, dia Allah SWT akan beri sembuh. Okay. Sembuh. Kan sebab apa, dalam satu hadis kan Nabi SAW sebutkan, dawu mardakum bis sedekah. Antara salah satu cara ikhtiar untuk sembuhkan penyakit, sedekah. Oh. Dan saya nampak benda ni waktu ayah saya jadi kena stroke. Okay. Jadi salah satunya ayah saya kata, bagi makan dengan niat sedekah. Maka Allah SWT sembuhkan sebab tu. Ikhtiar ubat-ubat, kita ikhtiar lah ubat-ubat. Okay. Tapi salah satunya tadi yang saya nampak. Kenapa malam tu ayah saya sebut, dan ayah saya kata insya-Allah esok Allah akan tunjukkan. Esok tu ayah saya stroke tak boleh berjalan tu. Saya sedar-sedar suara daripada tandas. Kita pun pelik. Macam mana dia boleh lepas ke tandas? Bila dia dah masuk tandas tu, ada suara, baru dia tahu yang dia ni dalam tandas. Dia pun tak sedar. Lepas tu baru ada semangat pada dia. Oh, pun boleh. Jadi pesanan Maulana, sesiapa yang ada masalah sakit, selain daripada ikhtiar ubat, ikhtiarlah sedekah. Ya, betul. Niatkan Allah SWT sembuhkan. Balik pada tadi, orang buta kan tadi. Jadi dia sedekah. Bila dia sedekah tadi, orang buta datang lah. Dia duduk kat restoran. Lepas tu dia, orang buta datang. Niat dia tadi, dia ikhlas pada Allah SWT lah. Okay. Dia pun bagi. Kemudian orang buta ni keluar daripada kedai. Nak cross jalan tu, dia kiri kanan. Weh, cantik eh. Lepas tu jalan macam ni. Dia pun dengan sangka baik, dia kata, hebat betul sedekah ni. Terusin. Hebat sedekah. Baik. Sembuh butuh ni. Macam mana pun nampak keburukan seseorang tu, sabitkan kepada kebaikan. Ya, betul. Kita sangka baik nak buat macam mana. Kita pun dah terbagi dah. Yang lain kalau orang tipu lah. Tapi kalau kita tahu penipuan ni, kenapa kita nak bantu untuk dia menipu lagi? Baik. Kita elakkan lah. Tapi kalau kita tak tahu 50-50. Dah terkena macam tadi. Dia. Jadi kalau 50-50 ni, dia elok. 50-50 ni dan Nabi SAW sebut, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Okay. Iaitu, kamu tinggalkanlah benda yang meragui kamu sehingga kamu tak ragu dah. Jadi kalau kita dah ragu, baik tak payahlah. Kan kita rosak hati kita, rosak ikhlas kita. Jadi itu. Jadi, berbalik pada kita sebutlah, orang kan ada satu istilah iaitu infak tangan kanan tahu tangan kiri tak tahulah. Betul. Cerita dah. Dan kelebihan bagi orang yang infak tangan kanan tahu tangan kiri tak tahu ni, kan salah satu tu ada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arsy ilahi. Okay. Salah satu ni orang yang infak tangan kanan dia tahu, tangan kiri tak tahu. Maksudnya tangan kanan ni benda yang baik. Tangan kiri benda yang buruk, jahat. Okay. Maksudnya bila dia buat satu kebaikan, dia tak cerita pada orang lain. Sehingga orang tak tahu pun apa yang dia buat. Kalau dia cerita tu, dia dah seolah-olah membuka satu kebaikan, nampak cerita pasal baik, tapi asalnya buruk, nak menunjuk-nunjuk. Jadi timbul masalah riak dan sebagainya itu dipanggil tangan kiri. Jadi orang yang banyak buat infak-infak ni, sehingga dia tak cerita pun orang, dia hanya Allah saja yang tahu. Sedekah ni kena tunjuk ke tak sebenarnya mana? Sedekah ni ada bagai-bagai. Yang terbaik sekali, kita buat kerana Allah, tak payah tunjuk ke orang. Itu benchmark paling tinggi? Ya, itu benchmark paling tinggi. Melainkan ada motivasi dan sebagainya. Motivasi tu macam mana motivasi pula? Maksudnya, orang ni, dia tak pandai-pandai nak sedekah. Jadi kita tunjuk cara dia. Maknanya ada dia. Bukan maksudnya kita nak bagi tahu apa dia yang kita ni, kita je pandai sedekah ataupun ikhlas dan sebagainya. Orang lain tak pandai, tak. Tapi salah satu cara. Contoh macam anak kita kan. Ya, kita orang pergi masjid, kita pun tunjuk. Ni cara sedekah contoh. Kan? Lepas tu anak kita pun ayah nak sedekah lah. Ayah ada RM1, nak buat apa? Nak sedekah kat tamu masjid. Jadi seolah tu jadi satu dia pendidikan pula. Itulah maksud menunjuk. Itu maksud yang dibolehkan lah. Salah satu cara. Mudah-mudahan orang ni dapat. Kembali kepada niat tu, Allah SWT saja yang tahulah. Kan? Niat orang ni betul ke tidak dalam bab sedekah ni. Dan bila kita sebut bab sedekah ni pula, Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, kamu kalau kamu nak infak,
kamu infaklah dengan harta yang paling baik. Bukan paling banyak. Oh. Hari ni orang kata paling banyak lah bagus. Paling baik. Maksudnya, contohlah. Kalau kita ada RM5, satu keping RM1 dalam beg duit kita. Biasanya untuk sedekah ni kita akan pilih apa dia? RM1. RM1 yang keping paling buruk sekali yang kita keluar. Betul. Dan kita nak pulangan baik daripada Allah SWT. Tapi kita keluar paling buruk. Why not daripada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kita ambil lah RM1 yang paling cantik sekali untuk sedekah. Oh, okey. Sebab apa dalam Al-Quran Allah SWT sebut وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Apa yang kamu infak tadi dari harta kamu, semua akan kembali pada kamu juga manfaatnya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. Apa yang kamu sedekah, apa yang kamu infakkan tu, kamu akan dibalaskan ganjaran, kamu akan dapat ganjaran tu. Hatta duit kertas RM1 paling cantik pun. Paling cantik. Dan bila paling cantik kita bagi, bukan paling banyak, paling cantik. Maka kita nak pulangan daripada Allah SWT yang terbaik. Allah akan bagi yang terbaik. Masya Allah. Itu je. Lepas tu orang kata, bila saya kaya pun saya nak infak. Tak ada. Infak ni dia bukan kira kaya. Sedekah bukan kira kaya. Orang kaya, sedekah dia cara kaya dia. Orang miskin, cara miskin dia. Sebab itu bila Allah SWT sebut tentang orang yang sedekah ni, وَبَشِّرِ الْمُتَّقِينَ. Berilah berita pada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa ni. Kenapa? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah macam mana nak infak? Orang tu ada RM10 je. Okay. Dia tak boleh infak ke RM5. Takkan bukan RM10 yang kita minta, tak ada RM5-nya. Tapi kalau orang tu ada RM1 takkan RM5 nak infak. Orang yang senang, cara senang dia. Orang yang miskin, orang yang tak senang, cara tak senang dia. Itu je. Masing-masing dapat taat pada perintah Allah SWT. Itu je. Infak. Masya Allah. Jadi sekarang ni mana? Kita dah sedekah. Minta tak dapat. Bila waktu dapat tu? Ya. Dalam sedekah ni, contoh, yang pertama ada yang kita dengar hadis kan. Ma naqasat sadaqatu min mal. Iaitu kalau kita sedekah ni, harta kita tak berkurang pun. Okay. Kan? Dari segi zahirnya memang kita nampak, kalau kita tak sedekah, kita akan buat benda lain juga, habis juga duit. Beli online. Tak kira lah macam-macam kita boleh buat kan. Lagi habis. Dia sedekah satu ni. Lepas tu, Allah SWT akan gantikan. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuhu, contoh. Dalam apa dia? Dalam Al-Quran Allah SWT sebut. Apa yang kamu infakkan, kamu akan digantikan balik. Tapi bila maksud gantian ni, Allah SWT akan beri cukup masa. Kadang-kadang kita tengoklah, Allah SWT ganti dengan harta. Okay. Kadang-kadang Allah SWT ganti dengan kesihatan. Yang mana kesihatan ni, kadang-kadang kita tengok, kalaulah untuk nak baik pulih kesihatan ni, berpuluh-puluh ribu habis. Jadi kalau orang ni sihat, selamat tak puluh-puluh ribu? Allah boleh ganti. Allah boleh ganti daripada bencana-bencana dan sebagainya. Sebab itu kita tengok dalam doa lah, konsep doa ni. Hari ni orang kata, bila doa mesti nak kena dapat. Tak. Ada 3 cara Allah SWT. Okay. Bahkan ada kata yang 4 cara. Kita ambil yang umum yang 3. Yang pertama, Allah SWT kabulkan doa dia. Okay. Dia minta, Allah kabulkan. Yang kedua, Allah gantikan dia dengan musibah. Yang patut dia ni kena musibah ni, tapi Allah selamatkan. Daripada doa dia tadi. Yang ketiga, Allah simpan ke akhirat. Allah simpan ke akhirat. Yang mana di akhirat nanti dia rasa macam tak ada apa amalan. Dia menggunung. Lepas tu dia beritahu, inilah doa-doa kamu dunia yang tidak diterima tapi disimpan ke akhirat. Orang yang beriman macam sahabat semua, dia kata, alangkah baiknya doa aku tidak diterima di dunia. Semua di akhirat. Pada waktu tu kita nampak itu yang mengimpact. Jadi ada step dia. Terpulang pada keimanan kita. Kalau kita nak terus, ataupun nak yang kedua, ataupun nak yang ketiga. Salah ke mana mendesak Allah? Maksudnya dah sedekah ni. Contohlah macam mana kata tadi, orang miskin cara miskin yang sedia ada. Orang yang kaya cara dia. Tapi dua-dua ni ada satu situasi yang memerlukan. Salah ke kalau... Yalah. Untuk orang macam saya yang berdoa. Macam mendesak Allah Ta'ala. Tolonglah cepatlah. Dibolehkan ke? Kita memang tempat minta kita tak ada dah. Betul. Melainkan Allah SWT, itu je. Kita minta. Dan minta ni ada cara. Kadang minta dengan ni, kadang minta dengan ni. Okay. Sejauh mana adab kita minta dengan Allah SWT, itu lagi baik lah. Mohon tolong bagi guideline adab minta cara Allah yang paling terbaik.
Sebab Macam mana? apa? Sebab apa? Cara minta dengan Allah SWT ni sifat tawaduk lah, sifat rendah diri. Okey. Sebab itu bila dalam minta pada Allah SWT, dalam doa kita dahulukan yang pertama, kita puji Allah. Kita puji Allah. Ya Allah, Kau lah Maha Pengasih, Kau lah Maha Pemurah, Kau Maha. Ini cara Nabi SAW. Nabi akan puji Allah SWT. Kalau lama dalam lebih pujian tu, tak ada masalah. Ya Allah, Kau lah Maha Kaya, Kau lah Maha. Ya Allah, semua makhluk-makhluk ni semua bawah-Mu. Ya Allah, semua kita minta. Ya Allah, Kau lah Maha Pengasih, Kau Maha Penerima. Ya Allah, Kau lah boleh beri kerajaan pada siapa. Ya Allah, Kau boleh tarik kerajaan daripada siapa Kau beri. Ini kita semua kita puji Allah SWT. Kemudian baru kita susul dengan minta. Ya Allah, aku ni hamba yang hina. Ya Allah, tak ada apa. Ya Allah, dengan banding yang kau semua ada. Ya Allah, hajat aku ini. Ya Allah, aku mohon. Ya Allah, Kau tunaikanlah hajat ni. Jika Kau tak tunaikan, Ya Allah, mungkin ada yang terbaik. Aku pun terima, Ya Allah, yang baik tadi. Ya Allah. Walaupun hati waktu tu berat. Waktu buat hati berat. Hati Kenapa? berat yang macam, janganlah tak terima. Betul. Allah SWT maha mengetahui apa yang dalam hati. Okey. Tapi cara kita. Okey. Contoh kita borak dengan orang ni. Kita contoh depan kita raja. Hati kita nak macam ni. Tapi raja cakap, kemudian kita pun cuba untuk menerima disebabkan adab dan cara tadi. Jadi begitu juga. Tapi raja tu bukan tahu apa-apa dalam hati kita. Betul. Sebab Allah maha mengetahui. Tengok dalam keadaan dia tak suka, dia paksa untuk apa? Untuk beradab dengan aku. Dia paksa untuk taat dan patuh tunduk pada aku. Maka orang ni akan ganti yang terbaik sekali. Perlu cakap semua ke mana? Ya, betul. Dengan Allah SWT lah tempat kita mengadu segala masalah. Yang konsep, yelah, contoh macam, tak apalah, Allah kan maha mengetahui, kita doa macam ni dah lah. Yang benchmark macam Maulana cakap ni, ceritalah. Cerita je semua ke Allah. Ya, betul. Merayu kepada Allah SWT. Memanglah Allah SWT maha mengetahui. Kan? Tapi bukan maksudnya kita tak buat apa-apa. Kalau gitu, kita baik doa. Allah maha mengetahui. Allah beri makan, kita duduk rumah tak payah kerja. Kena kerja juga. Takkan kita tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dunia darul amal. Dunia darul asbab. Dengan asbab-asbab tadi yang Allah SWT nak bagi pun. Contoh, Allah SWT boleh tak bagi pada kita terus? Boleh. Tapi Allah jadikan asbab sedekah tadi Allah nak bagi macam ni. Allah boleh tak bagi anak pada seorang terus? Saya tak ada anak. Ya Allah, berilah anak. Tanya, dah kahwin ke belum? Tak kahwin lagi. Allah. Habis macam mana kita nak buat? Kita nak cakap, dia ni pandai ke tak pandai? Mana kamu kahwin dulu, insyaAllah lepas tu ikhtiar baru ada anak. Mana sebab tadi kamu buatlah juga. Kemudian minta kepada Allah SWT. Itu dipanggil konsep minta kemudian tawakal. Minta usaha tawakal. Jadi yang betulnya buat dulu baru minta atau minta dulu baru buat? Dia dalam ni konsep orang yang bertakwa, orang yang dekat pada Allah SWT, minta dulu. Kemudian baru buat, kemudian tawakal. Ada yang kita panggil ikhtiar dulu, buat dulu, kemudian tawakal. Pun ada juga. Tapi cara yang terbaik adalah kita minta pada Allah SWT. Sebab itu bila kita tengok Nabi SAW dia ajar pada kita sebelum kita buat satu benda, sebelum tu ada doa tak? Ada. Itu salah satu cara untuk wasilah ni, minta pada Allah SWT. Kemudian bila penutup satu benda, ada doa tak? Ada. Kita syukur pada Allah SWT kerana Allah SWT beri kita peluang untuk buat benda tadi. Dan kita kembali hakikatnya Allah SWT juga. Dengan izinmu ya Allah, dengan ketetapanmu ya Allah. Yang mana dah terlajak buat dulu baru doa macam mana? Tak apa, itu yang lepaskanlah. Tapi yang sekarang yang kita tahu, cuba. Itu beza kita dengan orang kafir apa dia? Orang kafir ni, dia akan buat dulu, lepas tu bila putus asa hujung baru dia nampak Tuhan. Kita tak. Kita minta dulu. Kemudian baru kita usaha, kemudian kita tawakal. Itu beza kita dengan orang kafir. Contohlah kita hari ni, kita bangun pagi. Awak nama Ahmad, orang ni nama Mutu, orang ni nama Acong. Kemudian Mutu Sami dengan Acong, dia bangun pagi macam biasa, pergi kerja apa semua. Tapi awak orang Islam, awak akan sembahyang subuh. Lepas tu minta dengan Allah SWT. Kemudian bila zuhur je, Mutu Sami, Mutu Acong fikir macam mana lunch. Awak orang Islam, awak akan jaga zuhur, fikir. Kemudian barulah awak makan lunch awak. Dan begitu juga sampai dalam sakit lah. Contoh sakit. Awak orang Islam nak sakit. Bila sakit ni, Mutu Sami, kemudian Acong, dia akan cakap Panadol. Awak orang Islam, awak cakap apa? Doa. Dah hari kan sama juga. Kita akan cakap macam apa yang dia orang cakap. Lepas dah habis Panadol, tak boleh ni, pergi hospital. Dia orang pun cakap benda yang sama. Kita pun cakap benda yang sama. Pasal keyakinan kita dengan dia orang lebih kurang. Lepas tu, bila ke hospital, tak boleh ni, pergi jumpa bomoh pula.
Dia bukan cakap, oh kamu pergilah jumpa ni pasal apa? Ini gaib ni cerita ni. Hmm. Tak ada hospital, tak dapat nak trace. Ya. Dah berumur tak boleh buat. Sekali pergilah jumpa Tok Imam. Tok Imam buat solat hajat sikit. Kita nampak agama tu duduk kat ujung. Allah tu duduk kat ujung. Jadi cara kita bukan macam ni. Jadi orang ni bersama juga. Ni nampak kuil. Ni nampak apa dia tokong sebagainya. Baru minta. Sebenarnya cara kita minta dulu dengan Allah. Doa, ya Allah, aku ni ada masalah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ni aku nak usaha ni. Lepas ni aku nak kerja apa semua. Ya Allah, kau lah yang beri rezeki sebagainya. Oh, dah habis tu, kita buat lah. Kita buat usaha. Lepas kita buat usaha, kita tawakal serah. Ya Allah, kau nak beri ya Allah. Ada Alhamdulillah, tak ada. InsyaAllah. Ni cara kita. Itu beza kita dengan dia. Jadi kita tak membelakangkan Allah. Malah kita mendahulukan Allah SWT. InsyaAllah. Akhirlah mana nasihat Maulana kepada anak-anak murid kat depan ni dengan kat luar sana. Untuk Ramadan dan yalah untuk persiapan lah untuk hari esok. Boleh tak Maulana? Jadi Alhamdulillah lah. Hari ni kita hari 29 Syaban ya. 29 Syaban, Masya Allah. Antara hari yang terakhir dalam bulan Syaban lah. Dan Nabi SAW daripada bulan Rejab lagi Nabi dah doa dah. Ya Allah, berkatilah daku bulan Rejab, di bulan Rejab. Dan berkatilah daku di bulan Syaban. Sampaikanlah daku ke bulan Ramadan. Maksudnya Nabi pun tidak meletakkan keyakinan yang bahawa dia akan sampai ke bulan Ramadan. Melainkan diminta pada Allah, kau sampaikan. Kenapa Nabi minta macam ni? Sebab bulan Ramadan ni sangat bulan special lah. Bulan special bagi kita umat Islam. Dalam bulan ni lah pahala berganda. Bulan ni lah bulan yang mana mudah untuk kita buat kebaikan. Seolah-olah mana syaitan ni digari, diikat. Maksudnya ditarik kekuatan dia. Itu maksud dibelenggu. Ditarik kekuatan. Dia tak boleh nak buat kerosakan ataupun gangguan macam yang dibuat kat luar Ramadan. Melainkan orang tu memang dah terbiasa dengan kejahatan dan tu dia akan buat tabiat. Kemudian hari ni, bulan ni adalah bulan Al-Quran. Bulan mudah kita baca Al-Quran, tadabbur apa isi kandungan Al-Quran. Kita usahalah supaya bulan-bulan lain kita boleh nak khatam Al-Quran. Bulan ni lah kita paling kurang sekali kita khatam Al-Quran. Lepas tu bulan ni lah bulan yang dua. Satu, amalan di siang hari adalah wajib puasa. Satu lagi amalan sunat di malam hari, iaitu tarawih. Kita buatlah, jagalah puasa kita dengan baik. Kemudian tarawih kita di malam hari. Dan tarawih ni bulan Ramadan je, selain daripada tak ada. Ada setengah orang ni, kalau boleh saya nak. Kalau boleh tarawih ni biarlah panjang-panjang. Kalau boleh biarlah penuh. Dan kita ambil lah yang paling banyak lah kita kata yang sahabat Nabi SAW buat. Yang sahabat 20 rakaat kita buat. Kemudian baki kalau kita tak mampu, terpulanglah atas kita. Tapi yang terbaik 20. Kenapa sahabat buat? Dia kemudian terus oleh khulafak-khulafak yang lain, khalifah-khalifah yang lain. Sehinggalah kini diamankan. Dan kemudian kita jagalah tahajud kita. Dan supaya tahajud ni orang yang dekat dengan Allah SWT. Pada waktu tu rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Bila kita doa, Allah SWT dengar doa kita. Baki Allah SWT jawab tadi, nak kabulkan mengikut cara Allah lah. Yang kita serah pada Allah SWT. Tapi kita usaha, kita doa, tawakal. Dan kemudian kita jagalah amalan-amalan sunat kita yang lain. Kemudian zikir kita pagi dan petang. Inilah waktu yang kita nak buat. Kenapa? Kita dah tak sibuk dengan makan minum. Kita boleh habiskan zikir pagi petang kita. Kemudian banyakkanlah sedekah kita. Nabi SAW bulan Ramadan ni banyak sedekah. Jadi bersedekah macam kita cerita tadi. Mengikut kemampuan kita. Orang yang kaya cara kaya dia. Orang yang miskin cara miskin dia. Macam tu kita sedekah. Tapi kalau boleh tiap-tiap hari kita buat. Tiap-tiap malam kita buat. Walaupun sedikit. Kenapa? Bayangkanlah. Kalaulah malam yang kita buat kena pada malam Al-Qadar. Jadi malam tu dikira sedekah malam Al-Qadar. Sebab itu tarawih kita jaga tiap malam. Kalau kena malam tu adalah malam Al-Qadar, tarawih kita tarawih malam Al-Qadar. Digandakan 1000. Jadi kita dalam bulan Ramadan itu yang kita cari. Bagi kita anggap bulan Ramadan ni adalah bulan tarbiyah untuk kita. Kalaulah bulan Ramadan kali ni saya tak dapatlah peluang ni, tak tahulah Ramadan akan datang saya dapat ke tidak. Kalau saya dapat baiki kehidupan saya pada bulan Ramadan ni, insya-Allah pada bulan-bulan yang akan datang akan dapat diperbaiki kehidupan saya. Kita anggap ni ghanimah bagi kita.
Mudah-mudahan Allah SWT terima kita, insya-Allah. Mari kita cuba duduk dalam majlis ilmu, banyakkan ta'lim di rumah, ajar dan mengajar. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita, Allah SWT beri kekuatan pada kita untuk kita amal, insya-Allah. Kemudian kita ajakkan kawan kita, insya-Allah, untuk dapat dekatkan diri pada Allah SWT juga, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Maulana. Sama. Jazakumullah untuk masa Maulana. Kita pun tahulah Maulana sangat sibuk dengan undangan orang bagi untuk bagi ceramah, menjaga madrasah. Terima kasih banyak. Semoga ummah dapat manfaat daripada pencerahan dan penjelasan Maulana. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah selesai sesi kali ini bersama Syekhul Hadis Maulana Wan Tahir. Jika ada sebarang soalan kat mana madrasah, apa yang perlu